Yang saya kasihi barisan kepimpinan Masjid Khairiyah, Ashabul Fadilah, Tok Imam, Tok Guru, Datuk-Datuk, Datin-Datin, Muslimin, Muslimat, Hadirin, Hadirat yang saya kasihi sekalian. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi perbincangan hadis yang ke-37. Allah Maha Pemurah. Radhiyallahu anhuma, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang baginda riwayatkan daripada Rabbnya, daripada Tuhannya, yakni daripada Allah. Kalau uslub seperti ini maknanya hadis kursi. Hadis kursi ini lafaz daripada Nabi, makna daripada Tuhan yang maha suci dan maha tinggi firman-Nya. Hadis kursi ini tak ada dalam Quran. Dia hadis, tetapi itulah yang disebut. Inna Allah Azza wa Jalla katabal hasanati was sayyiat. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan ganjaran kebaikan dan keburukan. Yakni Allah bagi pahala dan kenakan dosa atau balasan kepada yang baik dan kepada yang buruk. Summa bayyana zalika, kemudian dia terangkan yang demikian itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa ada cita-cita nak buat satu kebaikan tapi dia tidak buat, Allah tulis di sisinya satu kebaikan yang penuh. Malam ni hamba bercita-cita nak semayang malam, nak semayang tahajud, nak semayang witir. Tiba-tiba tak kejut, letih sangat tak kejut. Kita ada niat, maka di situ Allah tetap bagi satu. Allah tetap, sebab apa? Bagi atas nama niat dia nak buat baik. Kerana itu orang yang baik ini, dia belajar, dia selalu niat nak buat baik. Tapi niat itu dalam arti kata kesungguhan. Jangan dia acoh-acoh niat. Acoh-acoh niat ni biasa dia sebut, kalau aku kaya aku nak sedekah, kalau. Dia nak tengoknya, kalau aku kaya aku nak sedekah. Masa sekarang kau sedekah dah? Tak, jangan harap. Sebab kaya tu kita tak tahu berapa banyak. Ada orang tu RM1,000 tu kaya dah, tapi ada orang tu 100 juta pun tak kaya lagi. Payuh. Jadi akhirnya kita tak boleh. Jangan kalau, buat dulu. Buat dulu. Maknanya sikit cara sikit, banyak cara banyak. Itu baru nak. Ni kita kata dak main kalau ni. Islam aja, iyyakum wallahu fa innal law minasyaitan. Jangan, jaga-jaga kamu, awasilah daripada kalimah kalau, kerana kalau ni bersyaitan banyak sangat. Tak boleh gitu. Kalau saya ni gagah ni nak pergi masjid, kalau dia dalam Islam ni gini tuan-tuan. Allah tak nak kita mengatakan begitu, tapi Allah nak suruh kita buat begitu. Macam contoh, kita kata saya ni nak sangat sedekah, tapi saya tak boleh nak sedekah. Kalau saya kaya saya sedekah. Kalau saya kaya saya sedekah. Yaj'al lahu makhraja. Siapa kepada Allah jadi pelepasan. Maksud kuah dulu, buat dulu, usaha dulu, lepas tu baru natijah Tuhan. Bukan biar Tuhan bagi baru kita nak tu. Ini tak kena. Ini tak kena. Itu perkiraan sesama manusia. Sama Tuhan tak. Dia nak tansurullah yansurkum. Kalau kamu tolong Allah, Allah tolong kamu. Bukan Allah tolong kamu, lepas tu barulah kamu berkira-kira nak tolong Tuhan. Tak jadi itu. Dalam Islam dia kena abdikan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami ibadat, kepada kamu kami minta tolong. Bukan minta tolong dulu lepas tu baru ibadat. Ibadat dulu lepas tu baru minta tolong. Cara Islam macam itu.
Artinya yang pertama, siapa yang ada niat nak buat baik dengan sebenarnya tapi tak terlaksana kerana sebab-sebab tertentu. Sebabnya seperti tak kejut malam cerita tadi. Tapi dia kejut dah, duk congok, duk tengok jam, tidur balik. Itu tak jadi. Sebab itu dia sudah ada peluang tapi dia tak buat. Itu soal lain. Kedua, wa in hamma biha fa'amilaha katabahallahu indahu 10 hasanatin ila 700 dha'fin ila ad'afin katsirah. Siapa yang bercita-cita nak buat baik, sebab itu niat ni kena mula dulu, dapat dah pahala. Siapa bercita-cita nak buat baik lalu dia buatnya, maka Allah akan tulis baginya 10 kebajikan. Paling kurang 10. Ni orang tahu kerja macam tu, tuan-tuan. Orang lain satu, ni tak 1, 10. Paling kurang 10. Kemudian disebut kepada 700 kali ganda. Boleh jadi 20, boleh jadi 40, boleh jadi 100, boleh jadi 400, boleh jadi 500. Sekali 700 kali ganda. 700. Contohnya sedekah. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat 7 sanabil fi kulli sumbulatin 100 habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Umpama orang yang infak fi sabilillah samalah seperti orang tanam sebiji benih, tumbuh padanya sepohon pokok. Pokok tu ada 7 takar, setiap satu takar tu 100 biji, 100 buah. Jadi 100 kali 7, 700. Mana ada kita tengok pokok siapa satu pokok 700. Pokok di sini bukanlah pokok hak besar-besar. Contohnya kita contoh pokok padi lah. Padi ni siapa dia tanam gerik apa pun jarang dapat 700. Untuk sebatang tu dia mungkin 1, mungkin 2, mungkin payuh. Maknanya perkiraan balasan di sisi Allah jauh lebih hebat daripada segala-galanya. Dan disebut wallahu yudha'ifu liman yasha, Allah boleh ganda lagi daripada 700, boleh lagi. Ya, ini yang disebut ila ad'afin katsirah, kepada gandaan-gandaan yang banyak. Mana dari lain? Nabi kata, wahai orang-orang Islam, lau anfaqa ahadukum misla uhudin zahaba, kalaulah salah seorang daripada kamu berinfak, sedekah. Banyak mana sedekah? Segunung Uhud emas. Orang dah buat kerja macam ni, tapi tu nak gambar terlalu banyaknya. Segunung Uhud emas. Tak boleh lagi nak lawan dengan sahabat kami yang hanya sedekah sekadar sikit ya. Sahabat kami yang sedekah sekadar secupok atau setengah cupok. Sahabat Nabi. Kenapa? Kerana ukuran bukan kamiyah, kuantiti, tapi ukuran hati, niat tu ikhlas. Sahabat Nabi tu dia sedekah banyak tu sebab dia ada banyak tu. Kita mungkin segunung Uhud sebab kita ada 14 gunung. Ya tak apalah, segunung je. Tengok, ini hati. Jadi dengan sebab itu mereka ni zaman dulu ni luar biasa. Ada satu hari tu Sayyidina Umar, zaman dia jadi khalifah. Sayyidina Umar ni orang nak buat-buat, nak gurau tak boleh dengan dia. Orang tak berani saya. Bukan orang saja, syaitan iblis pun takut belaka dia. Kita member lain, member ni lain. Seronok orang tak berani dia mari senyap. Jadi dia pun nak cakap orang. Jadi satu hari dia cakap dengan kawan-kawan yang ada sahabat dia kata, tamannau, boleh tak hari ni hamba nak dengar sikit. Sayyidina Umar kata,
Saya nak dengar daripada awak semua cita-cita awak. Ada apa benda hak buku dalam hati hak nak sangat. Kelebihan sahabat, dia bukan nak benda tu macam kita, tapi dia nak benda tu menyebabkan dia dapat pahala. Itu beza dia dengan kita. Kalau saya, ya Allah, kau boleh nak masjid besar tu membah satu ke hak baru, kemah. Kalau boleh saya, kalau boleh kita gitu. Rumah dekat Palesipan tu nampak comel banglo tu, tapi tak mampu nak beli dengan tempat $1.5 juta contohnya. Gitu. Kita nak macam tu. Tapi sahabat tak. Tengok cara dia. Dia kata apa? Hak pertama kata, saya ni ya Amirul Mukminin, kalau boleh saya nak segunung emas. Dia tak berhenti setakat tu. Unfiq fi sabilillah, aku boleh infak pada jalan Allah semua sekali. Allah. Tu kata lain bezanya kita tu, kita boleh dapat, dia tak. Unfiq fi sabilillah, aku infak semua pada jalan Allah. Kata yang kedua, ya Amirul Mukminin, saya bercita-cita mempunyai ramai hamba-hamba yang gagah. Saya nak bawa mereka semua pergi perang fi sabilillah, dapat pahala banyak. Saya nak sangat ya Amirul Mukminin, saya mempunyai ramai hamba-hamba yang gagah. Saya nak pergi perang, bawa mereka fi sabilillah, jadi saya dapat ekstra pahala. Jawab yang ketiga, ya Amirul Mukminin, saya nak sangat dapat kuda-kuda baka baik, gagah, laju yang begitu banyak untuk saya bawa semua itu berjuang dan berjihad fi sabilillah. Semua pahala. Semua pahala. Dia tak mati kat dia je. Dia tak kata aku boleh jual, aku boleh niaga, aku boleh jadi kaya lagi aku. Dia tak, dia lain. Dia nak harta, tapi tujuan tu, hak tu mahal tu, beza dia dengan kita. Kadang-kadang kita tengok zaman arwah nyang kita, atuk kita yang baik-baik, kampung kita kadang-kadang nampak kaya, tapi dia dapat di sedekah. Allah kata comelnya, kemah. Ini berlaku. Jadi para sahabat ni pemikirannya grade A ni. Tanya pula Sayyidina Umar, ya Amirul Mukminin, dah kamu dengar dah kami punya cita-cita belaka, kamu pula apa cita-citanya? Baru aku berani tanya. Tuan-tuan, sebagaimana sahabat mempunyai cita-cita grade A, Sayyidina Umar ni cita-cita dia triple A. Double, triple A ataupun double A lah kata orang. Dia bukan A dah. Double A, double A ataupun triple A. Triple A. Tuan-tuan tahu apa cita-cita Sayyidina Umar? Cita-cita ni benda yang kita tak dapat. Kalau anggur-anggur kita dapat dah, ya cita-cita lah. Seolah-olah macam tu lah. Ni baru sedap cita-cita tu, mana besar mana. Saya cita-cita kalau saya dapat 100 riyal. Ada ayah. Barang. Orang kata barang sangat mung, cita-cita mung 100 riyal. Tak ayah lah benda gitu. Cita-cita ni anggur dia sendiri pun payah nak dapat. Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama menyebut Sayyidina Umar berkata, cita-cita aku kalau boleh ada di kalangan rakyatku orang seperti Abu Bakar. Dia sendiri tak mampu nak fight Abu Bakar. Jadi tengok. Kedua, ada kata, aku bercita-cita di kalangan umatku ada lagi orang seperti Abu Ubaidah Al-Jarrah, aminu hazihil ummah, setiausaha agung umat ini, kata Nabi. Abu Bakar siapa tak kenal.
Nabi sebut law wuzina imanu Abi Bakr bi imani hadhihi al-ummah la rajaha imanu Abi Bakr. Kalaulah ditimbang iman umat ini dengan iman Abu Bakar, saya berat iman Abu Bakar lagi. Dah macam mana nak lawan Abu Bakar? Abu Ubaidah Al-Jarrah ini tokoh besar. Yang Abu Bakar masa nak suruh sahabat berbai'ah jadi khalifah, Rasulullah Abu Bakar tunjuk dua orang, Umar, ini Abu Ubaidah, pilih hak mana menang. Dua-dua patah balik, ya Abu Bakar kamu. Kalau kita buka kepok selalu saya memang betul dah, saya dah kemah kita. Tengok tuan-tuan, poin kedua, bila Umar cakap hamba nak orang macam Abu Bakar, hamba nak orang macam Abu Ubaidah, maknanya tuan-tuan, dalam hidup ni bukan benda paling penting, dan bukan orang paling penting, tapi human capital orang itu, modal insan orang itu, kebijakan orang itu, kecerdikan, keikhlasan, ketakwaan yang akan menjadi penggerak kepada ummah. Hak tu, hak nak tu lain. Saya cerita dulu, orang Syria mukanya orang anggap macam ibarat kok jalan kat pala kok sembunyi malu, lemah, tak gak cetong. Negara musnah, negara ni jadi pelarian, jadi ni teruk. Bukan lama, 15 tahun baru ni, baru susah. Belum ada tu teruk dah. Tapi bila berlaku tahun 2013 tu, hak tu straight sampai 2024, 11 tahun teruk, kat 13 tahun. Tiba-tiba naik seorang pemimpin bernama Ahmad Syarok, pergi ke PBB, bercakap dengan Donald Trump, bercakap dengan Putin, bercakap dengan gini. Mereka rakyat ni baki. Terbaru kita tengok baru minggu lepas, isu Qassam, Hasake, Qamishli, begitu juga ni kawasan utara Syria. Dia punya kekuatan dia tu, dia boleh sekejap je boleh menguasai kawasan tu. Belah tahun tak selesai, dia bagi tempoh setahun je. Tak, bila dia mari cara semangat dia habis. Bijak, strategi, berani, kuat, menang. Gah lalu dah sekarang. Donald Trump kata orang yang perintah Syria ni kuat, hebat. Dia kata. Tiba-tiba seorang wartawan, orang putih, perempuan comel, wartawan bijak Amerika, kita Muhammad Syarok, presiden. Dia kata nak tanya lah sikit. Donald Trump kata awak ni kaku hebat, apa pandanganmu? Dia jawab, kamu tengok macam mana? Dia jawab gitu je. Dah mau tengok macam mana? Tapi dia tak perlu cakap banyak, pembuktiannya berlaku baru ni. Selesai. Orang tengok satu. Kita perlu orang. Orang tak tengok selapis, orang tengok 14 lapis. Kalau macam tu senang tuan-tuan. Hebat. Sebab tu Sayyidina Umar dia cakap, tengok cara Sayyidina Umar, dia mikir tu, cara mikir tu. Saya sebutlah satu kisah macam mana Abu Ubaidah ni hebat. Bila berlaku perang Yarmouk 13 Hijrah, menang tentera Islam.
Kemudian siri-siri kemenangan terusnya sampai pembukaan kota Baitul Maqdis, sampai buka kota Syam, Syria. Satu hari Sayyidina Umar yang dalam perjalanan dari Madinah ni pergi ziarahlah Abu Ubaidah di Syam. Bila ziarah, masuk rumah Abu Ubaidah ni panglima agung. Sayyidina Umar kata, kalaulah aku mati ni, Abu Ubaidah Al-Jarrah ada, aku latih dia jadi khalifah. Itu makna standard tu. Tuan-tuan fahamlah standard macam mana. Sayyidina Umar kata, bila dia pergi ziarah rumah Abu Ubaidah, Abu Ubaidah pun duduk akak makanan. Makanan sedap sangat. Netih liu. Dengan ibarat agak kambing bakar, sedap-sedap. Sayyidina Umar pandang atas, bawah pandang atas. Abu Ubaidah berkata, atau kamu tak suka makanan ini? Kenapa? Inilah makanan tentera-tentera kita. Tentera tu makan sedap. Lalu Sayyidina Umar tanya, makananmu macam mana? Tak apa, kalau kamu nak rasa makanan aku bagilah. Angkat yang tu, akak makanan Abu Ubaidah. Panglima agung ni tengok-tengok roti kering campur dengan minyak zaitun, garam, tu je. Tadi sedap tentera, hak ni hak panglima. Allah, kalau saya lah dapat tu, wahai hak panglima, wahai hak tentera balik lah. Dah kita kena minta macam tu baru sedap. Mari jauh lapar ni, tengok tu, Allah, menitih air mata Sayyidina Umar. Lalu Sayyidina Umar dengan hikmahnya berkata, kerana inilah benarlah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna likulli ummatin amina wa aminu hadhihi al-ummah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Sesungguhnya setiap umat itu ada setiausaha agungnya, ada pemegang amanahnya. Pemegang amanah umat aku ini Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tengok tuan-tuan, orang hebat. Bila kita tengok macam tu, fahamlah kita hebatnya mereka ni tuan-tuan. Kemudian kata dia lagi, wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Apabila seseorang itu bercita-cita nak buat jahat tapi dia tak buat, dia dapat satu pahala di sisi Tuhan. Sebab dia ada mujahadah nafsu dia, lawan untuk tak buat. Walaupun mula nak buat, tak buat, dia dapat juga satu. Wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidah. Tapi kalau dia ada cita-cita nak buat, kemudian dia buat, Allah tulis satu sahaja kejahatan. Jadi ada masa dapat satu sahaja, ada masa dapat satu kebaikan, ada masa dapat 10, ada masa dapat 700, ada masa dapat lebih pada tu, dan ada satu lagi tak boleh nak tahu berapa banyak. Ada berapa? Ada 5 ataupun 6. Ada masa dapat satu, ialah apabila seorang tu niat nak buat baik tapi dia tak buat baik, dapat satu. Ada masa dapat satu, dia niat nak buat baik, dia tak buat baik, dia dapat satu kebaikan. Jadi satu kebaikan ni ada dua. Pertama, niat nak buat baik tapi tak buat, dapat satu. Yang kedua, niat nak buat jahat tapi tak buat, dapat satu. Yang kedua,
masih lagi satu, dia niat buat jahat, dia buat jahat, dapat satu kejahatan. Dua kebaikan, satu kejahatan. Dia niat nak buat jahat dan dia buat, dapat satu kejahatan. Yang keempat, yang ketiga, yang keempat pula, siapa buat baik, niat buat baik, dia buat baik, dia dapat 10. Macam ngaji Quran satu. Siapa yang buat baik, dia akan dapat 700 seperti sedekah. Siapa yang buat baik seperti amalan lain, dia buat, sungguh dia dapat mungkin lebih pada 700 kerana ikhlas dia. Dan satu lagi amalan, bila dia buat baik, iaitu untuk Tuhannya, Tuhan khas untuk dia. Apa dia? Namanya puasa. Allah berfirman dalam hadis kursi, as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa untuk aku dan aku yang akan balas. Kenapa? Kerana satu-satunya ibadat kita mungkin amat payah nak paksa orang buat. Semayang kita boleh hadap tunggu dia semayang. Anak kita semayang, aku tengok ni. Abah tengok, mak tengok ni. Semayang dia. Boleh 5 minit semayang. Okey, selesai. Tapi satu ibadat lain boleh, tapi puasa tak boleh. Puasa, takkan kita nak jaga mulut dia 24 jam, 13 jam dia jaga mulut dia? Mana boleh. Dia kata nak kita tandah sakit perut ni, takkan kita masuk ke tandahnya? Minum air boleh. Sebab puasa ni, siapa jaga puasa? Yang jaga puasa ni iman dia. Sebab itu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Iman. Orang tak ada iman, tak boleh. Sebab dia boleh tipu orang, dia boleh kecek orang, dia boleh depan orang pura-pura macam kaki puasa. Saya ingat masa budak kecil-kecil itu ada orang besar, orang muda, kita budak ni buat dadah, buat ada kapung, kapung tu buat dadah. Oh, kalau masa buka puasa depan surah tu, dia lah macam puasa dah. Tapi baru kita tengok petang nanti duk makan. Mari kita duduk puasa. Ni patut kalau boleh lidah dulu tu duduk. Oh, macam puasa sungguh. Kadang-kadang tu boleh buat. Faham maksud saya? Puasa ni gitu. Jadi Allah kata aku akan balas puasa ni. Ini tanda rahmat dan pemurahnya Tuhan. Tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah dulu. Saya nak ambil masa sikit untuk peringatan. Peringatan ni bukan apa. Yang pertama sekali, ni hari terakhir kita mengajar sebelum puasa. Puasa kita tak mengajar dah. Raya tu tengok pula, masyarakat kita raya sebulan, jadi kita pun tak tahulah macam mana. Tak apalah, lepas pada tu InsyaAllah kurang 2 minggu lagi kita akan masuk Ramadan. Apa patut kita lakukan? Kita patut lakukan, kita banyak istighfar dan bertaubat. Kedua, kita cuba dah qiyamul lail lebih kuat sikit lagi, supaya benda tu makin kita semangat bila bulan Ramadan. Ketiga, kita banyak berdoa. Antara doa yang baik kita lakukan ialah Allahumma balighna ila Ramadan. Ya Allah, sampailah kami bulan Ramadan. Sebab ramai orang kita dengar mutakhir ni mati sebelum Ramadan ni mati. Kadang-kadang orang yang kita kenal mati. La ilaha illallah. Kadang-kadang keluarga, kadang-kadang orang ni biasa kita dengar macam tu, mati. Dan yang ketiga, kita juga kena doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa taqabbal wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, selamatlah aku untuk Ramadan dan selamatlah Ramadan untuk aku, dan terimalah daripada aku amalan ni. Okey. Apa makna ya Allah selamatlah aku untuk Ramadan? Anda minta selamat aku. Kita tak nak kita masuk bulan Ramadan kita paralyzed, kita bedridden, kita tak berapa sara, kita sakit, kita terlentang di katil hospital, kita lemah. Jadi masa tu masuk Ramadan pun nak mayang tak urut, tak boleh nak puasa tak lepas. Kita tak nak macam tu.
Dan yang kedua, selamatlah Ramadan untukku. Macam mana selamat Ramadan untuk kita pula? Ramadan bulan memang selamat semua. Maksudnya kita tak nak berlaku satu suasana di tempat kita menyebabkan kita sambut Ramadan tu dalam keadaan takut. Macam ketika kancah perang. Tuan-tuan bayangkan kalau orang kata kita nak bagi 10,000 seorang ni tiket percuma puasa sebulan di Gaza. Siapa berani? Siapa berani? Tak berani, tuan-tuan. Dan kalau berani pun ada makanan berebut, kita pula jadi lapar. Dah tak tahan, makanan tak cukup. Contohnya. Atau kita tengok, kita Ramadan tu pun sihat tapi wabak. Tuan-tuan ingat ada masa peristiwa Covid dulu? Itu pun susah nak main tarawih, bayar. Nak main raya, bayar. Nak pergi masjid, bayar. Nak keluar pun bayar, pakai ni semua gini tutup. Tengok tuan-tuan. Jadi kita nak biar Ramadan kita okey tubuh. Ramadan juga kita ni dapat ibadat dengan sebaiknya sebab suasana kat kita ni. Kita syukur tuan-tuan. Tempat kita aman. Kita syukur suasananya tenang. Tuan-tuan tengok negara-negara yang berada di kancah demonstrasi yang melampau atau dalam peperangan yang melampau, dalam keadaan huru-hara, ekonomi tidak menentu, susah tuan-tuan ni. Terpaksa minta sedekah. Nak makan sikit, barang harga naik, tak tahan hidup. Banyak negara macam tu, kesian. Jadi kita syukur, alhamdulillah. Last sekali, bulan Ramadan ni kita kena ada agenda. Ramadan tahun ni aku nak khatam Quran sekali. Sahabat kata, Ustaz minta maaf lah, Ustaz salah sebut, saya ni bukan sekali. Okey, 2 kali. Hak 2, 3. Hak 3, 4. Hak 4, 5. Imam Syafi'i 2 kali sehari. Bukan 2 hari sekali, 2 kali sehari bulan Ramadan. Tapi janganlah lawan Imam Syafi'i. Kak kejut ulak bini. Baca. Dah lalu tak ada kerja. Dia tu latihan tu lain. Dia tu imam. Bukan saya kata jangan buat ni yang ikut. Memang payah nak mengikut pun payah. Sebab mereka ni ahlullah. Puan-puan ni dia tak macam kita duk sibuk tas sini tas sana. Kawan ni lain. Tapi sekurang-kurangnya kita ada agenda sekali khatam Quran. 2, 3, 4, 5. Lebih lagi baiklah. Itu nombor 2. Kesungguhan ibadat kena kuat, terutamanya 10 akhir Ramadan. Buat. Hamba kalau pergi tengok di Mekah tu, ya Allah, melaut manusia. Faham mana melaut manusia? Ramal lajuk, ya Allah semayang. Kita pun tengok, ya Allah, ini manusia. Tinggal kita gagah sangat dah, buat dah. Tapi mereka ni ramai semangat. Itulah dia. Nombor 3. Ada cita-cita kita nak jamu orang buka puasa. Saya tengok masjid ni pun ada orang buka puasa. Tanya berapa sepala. Kita tak payahlah ambil 4 hari sehari. Tu jenis kasar. No. Dia kata RM15 sepala. Contoh. Saya tak mampu, saya ambil 10 je. Beri sekatanya 50. Tu je. Betul lah on the way tu. Maksud saya dalam bulan Ramadan 10 hari bulan Ramadan, ada rezeki lebih. Tambah lagi 10. Siapa? Lepas tu tambah lagi. Sekurang-kurangnya aset kita hari akhirat yang Nabi kata, man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yanqusa ajru sahibihi syai'ah. Barang siapa beri buka puasa kepada orang yang berpuasa, maksudnya beri makan, maka pahala puasa orang tu dia dapat, dan pahala orang tu tak luak sikit pun. Maknanya situasi dua-dua menang. Saya pergi jemputan buka puasa, pahala saya diambil orang tu, pahala saya tak ada. Jangan pergi, rugi atau letis saja. Sekarang Islam ni kayanya Tuhan tak kisah, dia bagi je. Jadi benda macam ini juga kita ambil peluang untuk kita buka puasa dan jamu dengan sebaik-baiknya. Jadi tuan-tuan, saya rasa sekadar itulah dulu. Dan saya nak ucapkan selamat berpuasa dan selamat berhari raya.
Mudah-mudahan edisi Ramadan pada kali ini adalah terbaik dalam hidup kita dari segi pahala, dari segi ibadat, mendekatkan diri kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa barik lana fi Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.